Rosak tak rosak orang ramai, kerajaan tak kira. Janji dapat duit. Maka bola berada di tangan Menteri Kewangan. Yang namanya semua tuan-tuan tahu dah. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang bagi orang Kedah. Kalau anda luluskan, anda memang celaka bagi orang Kedah. Itulah kenyataan tegas yang dikeluarkan Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor apabila Menteri Besar Kedah tersebut menempelak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu pembukaan semula operasi premis perjudian di Kedah setelah Mahkamah Persekutuan membatalkan larangan penutupan premis perjudian dan loteri di negeri tersebut baru-baru ini. Menerusi potongan video ucapan MB Sanusi yang dikongsikan di akaun TikTok Rush kini itu, MB Sanusi menegaskan bahawa kes mahkamah ini diluluskan oleh kerana pihak kerajaan mendapat hasil dari percukaian syarikat-syarikat perjudian dan bidang kuasa bagi membenarkan atau menghalang operasi premis judi ini terletak sepenuhnya di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Dengarkan kenyataan pedas MB Sanusi itu di sini. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang celaka bagi orang Kedah. Jadi tuan-tuan, dosa judi, dosa candu ni semua British dengan orang Cina. Toke-toke yang nanya, yang habis duit. Orang-orang buruh ni, orang Cina juga. Orang Melayu. Yang kaya British dengan toke. Sama dengan aktiviti perjudian ni pun. Yang kaya British, yang jaya toke. Dan saya tahu toke mana yang sponsor kes mahkamah ni kepada operator-operator. Saya tahu. Dan saya akan sebut nama dia satu hari nanti. Tuan-tuan doalah bagi dia pecah perut. Lah ni tak boleh sebut lah. Kes mahkamah tak sahih. Kita akan berdoa tiap-tiap hari. Sebut nama dia. Bagi Tuhan bagi dia mampu pecah perut. Boleh ke buat begitu? Kita boleh. Pasal hang jahat. Dah kami tak terdaya dah. Oleh kerana hang kaya. Dunia ni siapa kaya dia ada kuasa. Dan orang-orang yang ada kuasa bergantung kaki. Bergantung di kaki-kaki orang kaya. Lesen judi diberi kenapa? Pasal kerajaan dapat hasil. Kerajaan dapat pendapatan daripada aktiviti perjudian. Maka MOF bagi. Pasal mereka bayar. Rosak tak rosak orang ramai, kerajaan tak kira. Janji dapat duit. Maka bola berada di tangan Menteri Kewangan. Yang namanya semua tuan-tuan tahu dah. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang bagi orang Kedah. Dah kita nak kata apa lagi? Orang Kedah akan menjadikan hang kerana hang lulus. Bahasa Kedah kata pelak. Kalau hang tak lulus, hang tolong kami dalam membenteras dosa besar ni. Subscribe with notifications on.